Bab yang keempat, komposisi kimia di dalam sel. Sebelum saya nak pergi mendalam ataupun pergi satu persatu apa yang ada dalam bab ni, kita tengok tajuk ni ya, komposisi kimia dalam sel. Jadi maksudnya kita masih lagi belajar tentang sel ni, masih nak fahamkan lagi tentang sel. Jadi ini adalah pelajaran asas bagi pelajar-pelajar biologi. Kamu nak kena faham tentang sel. Bab yang kedua kita belajar tentang sel, organel-organel, perbezaan sel tumbuhan, sel haiwan, lepas tu apa jenis-jenis sel, lepas tu sel-sel tu membentuk tisu, macam-macam lah tentang sel. Bab yang ketiga adalah tentang plasma membran, iaitu salah satu struktur penting bagi sel tu sendiri. Okay? Jadi kita tengok secara mendalam plasma membran tu, bentuk dia macam mana, komponen dia, apa proses yang berlaku di plasma membran, kemudian apa kaitan plasma membran atau sel tu sendiri dengan larutan. Lepas tu ada aplikasi-aplikasi yang kita nak kena fahamkan. Jadi bab keempat ni kita nak pergi fahamkan tentang komposisi kimia dalam sel. Jadi lebih kurang macam komponen-komponen atau bahan-bahan kimia yang membentuk sel tu sendiri. Okey. Jadi sebenarnya kita dah pergi sikit sebanyak dekat plasma membran, kita dah pergi sikit sebanyak. Contohnya dekat plasma membran tu ada tentang kolesterol, ada tentang lipid, ada tentang protein. Okey, ada kita belajar tentang tu kan. Jadi yang ni pun sama juga, lebih kurang kita nak pergi tengok bahan-bahan yang membentuk sel tu, bahan-bahan kimia yang membentuk sel tu. Ya, saya tak boleh nak cerita lebih lah tentang kimia. Kimia bukan bidang saya. Tapi nak bagi tahu kat kamu sekarang ni, kita nak belajar apa? Nak belajar bahan-bahan yang membentuk sel. Okey? Kalau dekat bab ni, dia tulis komposisi kimia dalam sel lah. Okey, kita tengok apa yang kita akan cuba fahamkan. Pertama adalah melibatkan air. Jadi air ni sangat penting. Jadi sebab apa? Air ni, dia selalunya berada di mana? Dia berada dekat sitoplasma. Jadi bila sitoplasma ada banyak air, air ini akan jadi satu medium bagi tindak balas biokimia untuk sel. Ada banyak proses yang berlaku di sitoplasma. Jadi salah satu yang mengekalkan keadaan sel, mengekalkan kefungsian sel tersebut adalah air yang berada dalam sitoplasma. Jadi sangat-sangat penting. Kemudian tumbuhan sendiri perlukan air yang mencukupi supaya sel tu dia dalam keadaan yang normal, keadaan yang segar, dia kekal pada bentuk dia yang asal. Jadi kalau air tak ada, air berkurang, sel tu nanti dia akan mengalami proses kehilangan air dan akhir sekali tumbuhan tu boleh layu dan kita tak nampak dia seperti tumbuhan yang okey lah sebab dia layu kan. Dia melentuk, dia macam nak jatuh. Sebab apa? Sebab kekurangan air. Air tu dah hilang. Okey? Jadi itu untuk air. Seterusnya kita ada karbohidrat. Jadi bila sebut tentang karbohidrat ni, kita mesti teringat tentang proses fotosintesis. Sebab proses fotosintesis ni yang akan menghasilkan gula. Gula ni akan bergabung menjadi gula yang lebih kompleks dan akhirnya akan boleh membentuk karbohidrat ataupun kanji. Sebagai contoh pokok padi lah, dia ada proses penghasilan kanji, penghasilan beras daripada proses fotosintesis. Kemudian kamu kena ingat itu satu proses penghasilan yang berlaku pada sel-sel yang ada kloroplas yang boleh menghasilkan gula-gula yang akhir sekali dia akan membentuk karbohidrat, membentuk kanji. Yang keduanya adalah proses pemecahan karbohidrat ni. Kita pecah tubuh badan manusia, dia makan nasi. Nasi itu dipecahkan jadi gula. Contohnya gula maltosa. Gula maltosa pula akan dipecahkan jadi glukosa. Jadi glukosa, gula ni semua akan pergi ke mana? Dia akan masuk ke dalam sel. Nampak tak? Dalam sel sekarang ni ada gula. Gula tu untuk buat apa? Untuk dipecahkan jadi ATP. Ni ATP ni sangat-sangat penting ni. Sebab tanpa ATP banyak proses-proses tak boleh berlaku dalam sel. Okey? Otak tak dapat ni nak digerakkan. Maklumat dalam bentuk elektrik tak dapat nak dihantar pergi ke otak. Otak tak dapat nak proses pemikiran bagi manusia. Jadi banyak benda akan terganggu sebab tu glukosa dia kena masuk ke dalam sel dan bila dia masuk dalam sel dia jadi komposisi kimia dalam sel lah.
Sebab apa? Sebab nanti glukosa tu akan dipecahkan. Jadi asal dia glukosa tu daripada mana? Daripada karbohidrat. Ya. Jadi itu, dia ada dalam sel. Dia membentuk sel tu sendiri. Okey. Kemudian kita ada protein. Jadi protein ni, kalau kamu ingat struktur pada plasma membran, okey, struktur pada membran plasma, dia ada protein liang, dia ada protein pembawa. Boleh faham, boleh ingat lagi tak yang bab sebelum ni ada protein liang, protein pembawa. Jadi maksudnya dia tu adalah sebahagian ataupun dia adalah komponen yang membina sel tu sendiri. Dan kamu kena faham juga yang bahawasanya sel ni dia menghasilkan protein. Dia menghasilkan protein dia sendiri. Sebagai contoh, kita ada sel pada otak, iaitu kelenjar pituitary. Sel pada otak, kelenjar pituitary ni dia boleh menghasilkan hormon. Hormon yang diasaskan daripada pembentukan protein. Okay, jadi dia ada hormon yang dia asas dia adalah protein, ada hormon yang asas dia adalah lipid. Jadi maksudnya ada hormon yang jenis dia adalah protein. Kemudian ada juga enzim. Dia ada enzim, pembentukan enzim tu daripada protein juga. Protein ni kalau kita pergi secara ringkas dia boleh dipecahkan jadi amino acid. Okey. Seterusnya lipid. Ini paling mudah sekali lah. Lipid, kita belajar tentang plasma membran. Di lipid tu sendiri, dia adalah unit ataupun bahan kimia utama dalam pembentukan plasma membran. Dui lapisan fosfolipid. Kan ada dui lapisan fosfolipid. Jadi di situ tu nanti, lipid digunakan untuk pembentukan plasma membran. Seterusnya kita ada asid nukleik. Jadi asid nukleik ni adalah yang membentuk nukleus, terutama sekali pada bahagian kromosom. Okey, nukleus terutama sekali pada bahagian kromosom. Jadi semua yang saya sebut ni dia sangat penting bagi sel dan dia merupakan bahan kimia dalam sel ataupun benda-benda bahan-bahan yang membentuk sel tu sendiri. Okey, dan dia ada. Dia maksudnya dekat tangan kamu nampak ada sel tangan kamu. Dekat sel tangan kamu tu ada air, ada karbohidrat, ada lipid, ada asid nukleik, ada protein, ya. Dekat muka kamu nampak sel-sel dekat muka kamu. Di sel muka kamu tu ada air, ada karbohidrat, ada lipid, ada protein, ada asid nukleik. Ya. Jadi itu adalah perkara-perkara asas yang membentuk sel kamu. Jadi itulah dalam pengenalan sedikit tentang bab yang keempat, komposisi kimia dalam sel. Sekarang ni kita pergi dulu kepada air. Okey. Jadi air ni ada beberapa ciri lah yang pada air tu yang kita kena fahamkan. Yang pertama adalah kekutuban. Yang kedua melibatkan daya. Yang ketiga melibatkan muatan haba tentu air. Jadi kekutuban. Bila sebut berkutub, kekutuban ni nak mudah faham, komponen ataupun elemen yang membentuk air itu dia tak seimbang dia punya charge. Jadi bila tak seimbang, ada elemen tertentu, unsur tertentu yang dia kuat tarikan dia, ada elemen tertentu yang dia kurang tarikan dia. Jadi secara overall, secara keseluruhannya tu, komponen yang berkutub ni dia ada macam charge yang boleh menarik elemen lain, sebatian lain pergi ke arah dia. Okey, lebih kurang macam tu lah. Sebab ini kimia kan, saya nak terang lebih-lebih pun saya dah lama tinggal kimia ni, tapi nak bagi faham secara mudahnya, kekutuban maksudnya sebatian tu, struktur molekul air ni dia ada seolah-olah macam charge yang terlebih yang boleh tarik sebatian yang lain. Boleh tarik elemen yang lain pergi dekat dengan dia. Sebab apa? Sebab dia ada extra charge. Okey, dia kekutuban, ya. Jadi untuk air ini sendiri adalah merupakan sebatian tak organik. Dia merupakan sebatian tak organik, terdiri daripada hidrogen dan oksigen, kan? H2O. Ya.
Jadi dia ada hidrogen, dia ada oksigen. Dia tak organik sebab apa? Sebab dia tidak ada karbon. Jadi bila ada karbon, dia organik. Tak ada karbon, dia tak organik. Seterusnya, molekul air, molekul berkutub kerana oksigen lebih elektronegatif. Maksudnya oksigen tu lebih elektronegatif. Dia ada charge lebih berbanding dengan hidrogen. Menyebabkan dia tarik hidrogen tu ke arah dia. Macam dia buat ikatan dengan hidrogen. Ya, ikatan dengan hidrogen. Menyebabkan pasangan elektron tertarik ke arah atom oksigen. Okey. Jadi dua hidrogen ni akan tertarik pada oksigen. Dia akan tertarik pada oksigen sebab oksigen ni lebih elektronegatif. Kekutuban menghasilkan ikatan hidrogen membolehkan air bertindak sebagai pelarut semesta. Universal solvent. Dia pelarut semesta. Pelarut semesta maksudnya apa? Dia boleh melarutkan banyak perkara. Okay? Boleh melarutkan banyak jenis zat terlarut, bahan terlarut. Sebab itu dipanggil sebagai pelarut semesta. Sifat pelarut universal air membuatkan zat terlarut seperti glukosa dan elektrolit dapat diangkut. Jadi maksudnya bila dia melarutkan glukosa, melarutkan elektrolit, jadi bila dia bergerak, bila pelarut ni bergerak, dia akan jadi pelarut lagi lah, jadi larutan. Pelarut campur dengan bahan terlarut tu dah membentuk larutan. Jadi bila dia bergerak, bahan tersebut juga turut bergerak. Jadi dia memudahkan pergerakan. Sebab apa? Sebab dia dah jadi satu medium pengangkutan bagi zat terlarut dan bahan terlarut tersebut. Seterusnya kita nak kena faham tentang daya. Dia punya ciri yang melibatkan daya. Kita ada daya lekitan. Jadi kamu kena faham ni. Lekitan ni adalah antara molekul air dengan molekul air. Jadi dia ada kalau molekul air, contohnya yang ni molekul air, yang ni molekul air, yang ini adalah daya lekitan. Dia kalau molekul air dengan dinding xylem, dia dipanggil sebagai daya lekatan. Dia melekat. Jadi bila dia melekat dan dia ada daya lekitan, dia susah nak jatuh balik ke bawah. Dia akan susah nak jatuh balik ke bawah dan dia akan sentiasa naik ke atas. Sebab apa? Dekat atas tu akan ada proses transpirasi. Jadi dia ada kehilangan air ke udara lah. Jadi daya tarikan tu menyebabkan air daripada akar naik pergi ke pucuk, naik pergi ke daun. Ya? Jadi sebab tu dia ada daya lekitan dan daya lekatan. Daya lekatan ni antara permukaan air, ni antara molekul air. Menghasilkan tindakan kapilari yang membantu air masuk dan bergerak dalam salur xylem. Yang inilah ya, air akan sentiasa bergerak naik ke atas disebabkan oleh adanya daya lekitan dan daya lekatan. Kemudian kita ada muatan haba tentu air. Jadi muatan haba tentu air ni 4.2 kJ kilo C. Ya? Itu dia punya unit dia lah. Sepatutnya dia negatif 1 tu saya cari function tak jumpa. Jadi muatan haba air yang tinggi. Apa maksud muatan haba air yang tinggi? Maksudnya air tu berkeupayaan untuk menyimpan haba tu. Dia dapat menyimpan haba, menyimpan tenaga haba. Jadi bila dia dapat menyimpan tenaga haba, jadi dia bila bergerak, dia akan bawa bersama dengan dia tu adalah tenaga haba. Dan dia tenaga haba yang tinggi itu maksudnya, dia memerlukan tenaga haba yang tinggi untuk merubah suhu pada air itu. Okay? Jadi maksudnya dia dia agak susah lah nak berubah dia punya suhu pada air itu. Dia memerlukan tenaga haba yang tinggi untuk mengubah suhu pada air. Ya? Jadi dia ada keupayaan untuk mengekalkan suhu dia. Jadi sebanyak 4.2 kilojoule tenaga haba diperlukan untuk menaikkan 1 kilogram air sebanyak 1 darjah Celsius. Okey. Jadi dia perlu 4.2 untuk naik 1 kilo air 1 darjah Celsius.
Jadi dia memerlukan tenaga haba yang agak tinggi untuk mengubah 1 darjah Celsius air. Jadi air serap banyak tenaga haba dan kesan kenaikan suhu yang kecil. Ini penting bagi mengekalkan suhu badan manusia. Jadi dengan kuantiti air yang banyak dalam tubuh badan kita ni, persekitaran di sekeliling ni agak susah untuk mengubah suhu badan kita. Dia agak susah untuk mengubah suhu badan kita disebabkan sebabkan ciri air ni adalah muatan haba tentu air yang tinggi. Ya, jadi hopefully kamu faham tentang air dekat situ. Jadi ini ada struktur air dengan air, dia membentuk ikatan hidrogen. Seterusnya kita pergi kepada karbohidrat. Saya bacalah ni apa yang saya tulis ni ya. Karbohidrat merupakan sebatian organik. Jadi dia organik sebab apa? Sebab dia ada karbon. Okey, kerana ada unsur karbon. Terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen. Kemudian kita ada jenis karbohidrat. Jadi jenis karbohidrat kita ada monosakarida, disakarida dengan polisakarida. Okey. Kita fahamkan dulu tentang monosakarida. Monosakarida adalah monomer karbohidrat paling ringkas. Jadi ini paling ringkas sekali. Jadi yang boleh digunakan terus untuk penghasilan ATP. Okey, dan dia diserap masuk daripada usus kecil iaitu bahagian ileum masuk ke dalam salur darah. Monosakarida boleh bergabung membentuk polimer melalui tindak balas kondensasi. Jadi dia boleh membentuk polimer dalam proses tindak balas kondensasi. Ciri monosakarida, dia manis, boleh membentuk hablo, larut dalam air. Okey, jadi ciri dia mudahlah situ. Contoh monosakarida, kita ada glukosa yang boleh terdapat dalam padi, gandum, buah-buahan. Fruktosa pula terdapat pada madu, buah anggur. Ada pada buah jugalah. Galaktosa terdapat pada susu. Monosakarida mempunyai kuasa penurun. Jadi kuasa penurun ni apa? Berupaya memindahkan hidrogen, elektron ke sebatian yang lain. Jadi sebab tu dipanggil sebagai kuasa penurun kerana dia boleh memindahkan hidrogen, elektron ke sebatian lain. Jadi proses penurunan ini ialah proses pemindahan. Okey. Jadi uji kaji yang boleh dibuat untuk cek sama ada, untuk uji sama ada monosakarida ni ada kuasa penurun ke tidak, kita boleh buat monosakarida dipanaskan dalam larutan Benedict. Jadi monosakarida turunkan kuprum 2 sulfat biru. Jadi dia akan turunkan kuprum 2 sulfat yang warna dia biru kepada mendakan kuprum oksida yang warna dia merah bata. Jadi maksudnya uji kaji itu akhir sekali akan menukarkan warna biru tu kepada warna merah bata. Okey. Jadi bila dapat penukaran tersebut, jadi kita tahulah dia merupakan gula penurun. Okey, gula penurun. Semua monosakarida merupakan gula penurun. Okey, yang ada keupayaan untuk memindahkan elektron ke sebatian yang lain. Kemudian kita ada disakarida. Disakarida merupakan 2 molekul monosakarida. Ini hasil campuran 2 monosakarida lah. Jenis dia kita ada maltosa. Maltosa ini yang terdapat pada bijirin. Okey. Kemudian ada kita jenis dia sukrosa. Sukrosa ni terdapat pada tebu, buah, gula bit. Merupakan gula bukan penurun kerana tidak menurunkan larutan kuprum 2 sulfat. Jadi maksudnya kalau kita panaskan dengan larutan Benedict ni, warna biru kuprum 2 sulfat ni dia tidak berubah jadi warna merah bata. Jadi kita tahu dia bukan gula penurun. Seterusnya laktosa. Laktosa terdapat pada susu. Jadi jenis disakarida ni kita ada maltosa, sukrosa, laktosa. Dan dia ada tindak balas hidrolisis dan kondensasi.
Jadi kalau kamu tengok kat sini, ini adalah disakarida. Jadi dia ada proses pemecahan dipanggil sebagai hidrolisis. Hydro tu air, lisis tu pecah. Jadi proses pemecahan guna air yang mana dia boleh pecahkan maltosa iaitu disakarida kepada monosakarida. Jadi itu glukosa. Kemudian kalau kita nak cantumkan, kita nak gabungkan, kita nak bentuk kita nak bentuk disakarida. Ini monosakarida. Ini monosakarida. Kita nak bentuk disakarida daripada monosakarida, kita boleh jalankan proses kondensasi. Kondensasi adalah proses kehilangan air. Okey. Jadi kita pecahkan, kita asingkan air itu. Jadi akan ada penghasilan air di sini. Glukosa ni akan gabung dengan glukosa ni, dia membentuk maltosa. Kalau sukrosa pula, dia gabung antara glukosa dengan fruktosa. Laktosa pula, glukosa dengan galaktosa. Ya. Kemudian kita ada polisakarida. Polisakarida merupakan gula polimer yang terdiri daripada monomer monosakarida. Jadi gula polimer, maksudnya dia punya rantaian tu panjang. Okey, rantaian tu panjang. Kalau macam ni, dia satu rantaian, yang ni satu bergabung dengan satu lagi. Yang ni pun sama juga, dia ada satu bentuk sahaja. Yang ni dia ni lah. Okey, satu dengan satu. Yang ini dia satu. Jadi bila dia mengalami proses pergabungan, dia gabung, dia membentuk maltosa. Kalau yang ini pula dia satu glukosa, satu fruktosa. Jadi bila berlaku proses kondensasi, dia akan ada satu ikatan, dia membentuk sukrosa. Yang ini pula glukosa, galaktosa. Kemudian dia akan bergabung dalam proses kondensasi, dia kehilangan air itu dipisahkan, dia membentuk laktosa. Kalau polisakarida ni dia panjang. Dia 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey. Dan seterusnya. Polisakarida, gula polimer yang terdiri daripada monomer sakarida. Jadi ini monomer sakarida gabung dengan monomer sakarida, gabung dengan monomer sakarida. Jadi proses kondensasi ratusan monosakarida. Ciri dia tidak larut dalam air kerana saiz yang besar, tidak manis, tidak menghablu. Boleh diurai guna proses hidrolisis dengan bantuan. Jadi kita boleh pecahkan dia. Boleh uraikan dia dalam proses hidrolisis menggunakan asid cair, pendidihan, tindakan enzim. Ada 3 keadaan di situ, 3 cara di situ kita boleh uraikan dia. Kemudian kita kepentingan polisakarida. Kepentingan dia sumber tenaga, simpanan makanan. Jadi kepentingan dia sumber tenaga. Yang kedua adalah simpanan makanan. Simpanan makanan ini dalam sel haiwan, dalam bentuk glycogen. Simpanan makanan dalam sel tumbuhan dalam bentuk kanji. Ya. Polisakarida kepentingan yang lain sebagai struktur sokongan. Contohnya selulosa pada dinding sel tumbuhan. Jadi polisakarida, kita ada contoh lain iaitu selulosa yang akan membentuk dinding sel tumbuhan. Jadi jenis polisakarida kita ada selulosa yang ada pada struktur dinding sel tumbuhan. Kita ada kanji. Kanji ini polisakarida simpanan utama dalam tumbuhan. Didapati dalam kloroplas, terdapat dalam pijirin, ubi kentang ke kacang. Saya baca tu sebab dia senang saja, tak perlu sangat nak penerangan. Kemudian ada jenis glycogen. Glycogen ni adalah polisakarida simpanan utama dalam sel otot dan sel haiwan. Kaitin pula digunakan untuk benang pembedahan. Ni N terlebih. Terurai selepas luka, dijahit, sembuh. Jadi dia senang. Kita boleh guna kaitin ni yang jenis polisakarida ni sebagai benang pembedahan dan dia akan terurai selepas luka jahitan tu sembuh. Okey, jadi dia terurai sendiri, dia musnah sendiri, hancur sendiri, reput sendiri. Jadi itu yang melibatkan karbohidrat. Jadi kita nak pergi kepada protein.
Protein merupakan, kita dah masuk protein ya. Protein merupakan sebatan kompleks yang terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kebanyakan dia ada unsur sulfur dan fosforus. Itu tak apalah, itu maklumat orang kata apa, tanpa memerlukan proses pemikiran. Protein tu ada unsur yang terdiri daripada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur dan fosforus. Seterusnya boleh didapati dalam makanan seperti ikan, daging, susu, kacang, telur. Jadi makanan-makanan ni dia tinggi protein. Dia bina daripada asid amino, monomer asid amino. Jadi kita ada asid amino 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Sehinggalah dia membentuk sebatian amino asid yang kompleks. Asid amino yang kompleks membentuk protein. Jadi satu polipeptida terdiri daripada 50 hingga beribu molekul asid amino. Jadi struktur yang agak kompleks dalam protein ni kita ada dipanggil sebagai polipeptida. Jadi polipeptida ni dia terdiri daripada 50 hingga beribu molekul asid amino. Okey, ada 20 jenis asid amino yang wujud secara semula jadi. Ada 20 jenis asid amino yang wujud secara semula jadi. Kita lihat kepada kepentingan protein. Apa kepentingan protein? Protein digunakan untuk membina sel yang baru. Okey, dia bahan untuk membina sel yang baru, bahan untuk membaiki tisu yang rosak, terdapat bahan untuk sintesis atau hasilkan enzim, hormon, antibody, hemoglobin. Jadi protein ni sangat penting lah. Jadi bahan-bahan ni semua dia memerlukan protein. Penghasilan dia tu memerlukan protein. Membentuk bahan binaan keratin pada kulit, kolagen pada tulang, myosin pada tisu otot. Jadi struktur pada kulit, pada tulang, pada tisu otot tu, bahan utama pembinaan dia tu adalah protein. Okey? Jadi bahan yang membina keratin pada kulit, kolagen pada tulang, myosin pada tisu otot tu adalah bahan binaan dia protein. Kemudian kita ada penguraian protein. Jadi macam mana nak keadaan di mana protein tu dipecahkan ataupun pembentukan protein tersebut. Sama juga ada proses hidrolisis, ada proses kondensasi. Hidrolisis ni akan pecahkan guna air. Jadi air itu akan masuk, dipecah, protein itu akan jadi lebih ringkas. Kemudian proses kondensasi ni pula adalah proses dia buang air. Dia pisahkan air daripada struktur protein tadi. Jadi bila dia struktur molekul protein yang ringkas tadilah, dia buang air. Bila dia buang air, molekul protein tadi tu yang lebih ringkas tu akan bergabung. Okay, kita tengoklah apa yang ada saya tulis ni. Jadi penguraian protein oleh enzim pencernaan boleh menjadi tenaga untuk kegunaan seharian. Jadi protein ni sendiri boleh dipecahkan oleh enzim, kemudian dia boleh bertukar ataupun digunakan menjadi tenaga. Tenaga kita, pembentukan ATP kita ni untuk kehidupan seharian kita boleh protein. Pada asalnya kita tahu yang paling mudah sekali adalah karbohidrat. Karbohidrat dipecahkan, dia akan jadi tenaga ATP. Sebenarnya protein pun boleh juga dipecahkan untuk jadi tenaga. Okey, kita tengok proses di sini. Kita ada dipeptide, ada air dekat sini, dipeptide, air. Jadi dia akan mengalami proses kalau ke sebelah sana hidrolisis, dia pecah dipeptide tadi. Bila hidrolisis dia pecah dipeptide, dia guna air, dia akan jadi amino acid. Kalau kita nak gabungkan antara amino acid dengan amino acid, kita nak gabungkan antara amino acid dengan amino acid. Jadi dia akan pergi ke sebelah sana, dia akan proses kondensasi. Dia proses kondensasi. Bila nak patah balik ke sana, kondensasi, dia akan ada pembuangan air. Air itu akan jadi produk dia. Dan pada waktu yang sama, dia akan membentuk dipeptida. Boleh ya? Seterusnya kita pergi kepada lipid. Saya baca lah ya. Lipid merupakan sebatian hidrofobik. Maksudnya dia tak suka dengan air lah. Dia tak ngam dengan air. Lipid wujud secara semula jadi dalam tisu tumbuhan dan haiwan.
terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nisbah atom hidrogen kepada atom oksigen jauh lebih tinggi. Okey, jadi nak bagi tahu tentang unsur-unsur yang terdapat pada lipid. Seterusnya, lipid larut. Keterlarutan larut bermaksud sesuatu bahan bercampur sepenuhnya dengan pelarut sehingga tidak dapat dibezakan lagi secara fizikal. Keterlarutan tu dia kata asal dia tu adalah larut. Larut tu bermaksud apa? Larut tu bermaksud bahan bercampur sepenuhnya dengan pelarut sehingga tidak dapat dibezakan lagi secara fizikal. Jadi bahan tu dia bercampur sepenuhnya dengan pelarut sehingga kita tak dapat nak bezakan lagi dah antara pelarut dengan zat terlarut tu, tak dapat nak bezakan dah. Ya, dia dah hilang, zat terlarut tu dah hilang. Jadi lipid ni sendiri dia tidak larut dalam air. Dia hanya larut dalam larutan organik seperti alkohol, ether dan kloroform. Kita pergi kepada jenis lipid. Jenis yang pertama kita ada lemak dan minyak. Jenis yang kedua kita ada lilin. Jenis yang ketiga kita ada fosfolipid. Jenis yang keempat kita ada steroid. Ini yang ikut buku teks kamu lah. Jadi memang 100% saya ambil daripada buku teks saja nota ni. Bukan ambil lah, saya ubahlah ayat dia bagi mudah sikit. Dan saya susun dalam bentuk peta minda berhierarki ni. Okey, jenis yang pertama kita ada lemak dan minyak. Dia merupakan triglycerida. Selalunya kita panggil triglycerida lah. Kalau bahasa Inggeris, triglyceride. Triglycerida ni merupakan sejenis ester terbentuk melalui proses kondensasi. Okey, terbentuk melalui proses kondensasi satu molekul glycerol dengan 3 molekul asid lemak. Jadi proses kondensasi ni adalah proses kita hilangkan air dia, kita pisahkan air dia. Jadi produk dia tu akan ada air, ya. Jadi proses kondensasi dia macam proses pengeringan lah. Boleh dipecahkan dengan proses hidrolisis. Kita boleh pecahkan dia dengan proses hidrolisis. Sama saja. Daripada karbohidrat, daripada protein, masuk sekarang ni dah lipid. Kita nak pecah, kita guna proses hidrolisis. Kita nak gabung, kita proses kondensasi. Ya. Jadi komponen bagi lemak dan minyak ni kita ada glycerol. Glycerol adalah sejenis alkohol 3 karbon. Dia ada alkohol 3 karbon. 3 karbon ni mengandungi 3 kumpulan hidroksil. Ya, 3 karbon ni mengandungi kumpulan 3 kumpulan hidroksil. Jadi ini adalah glycerol. Jadi glycerol ni dia sejenis alkohol 3 karbon. Jadi kalau saya buat ni karbon 1, karbon 2, karbon 3. 3 karbon lah glycerol. Okey, kemudian dia ada kumpulan hidroksil. Jadi kumpulan hidroksil tu ada OH lah. OH hidroksil. Okey, yang akan attach dengan 3 karbon tadi. Ya, boleh faham ya? Saya harap boleh faham lah, saya tak tahu nak terang macam mana lagi dah. 3 karbon mengandungi 3 kumpulan hidroksil. Kemudian kita ada asid lemak. Asid lemak dia ada jenis dia, ada asid lemak tepu, ada asid lemak tak tepu. Jadi persamaan asid lemak tepu dan tidak tepu ni mengandungi unsur karbon, hidrogen, oksigen. Jadi dua-dua, unsur lemak tepu, unsur lemak tak tepu, dia ada karbon, hidrogen, oksigen. Persamaan dia. Dia ada glycerol, ada asid lemak, molekul dia tidak berkutub. Jadi maksudnya dia seimbang. Charge dia itu seimbang. Charge dia seimbang. Kita pergi kepada perbezaan. Okey, perbezaan antara asid lemak ni. Asid lemak tepu dengan tidak tepu. Jadi kamu boleh faham tak ni? Glycerol ada 3 karbon. Kemudian dia ada hidroksil punya grup. Kumpulan hidroksil. Okey, kalau dia membentuk triglycerida, dia ada asid lemak, 3 asid lemak. Dia bercantum membentuk triglyceride. Kalau proses dia nak bercantum, proses kondensasi. Jadi dia akan buang juga air. Air itu dah hilang daripada 3 asid lemak dengan glycerol ni. Tapi kalau dia nak dia nak pecahkan triglycerida ni, dia proses hidrolisis, dia akan guna air untuk pecahkan triglycerida, dia akan jadi 3 asid lemak dan glycerol. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada lemak tepu, lemak tak tepu.
Okey. Jadi untuk lemak tepu ni hanya ada ikatan tunggal antara karbon. Jadi dia lemak tepu, asid lemak ni dia C panjang lah C dia. Okey, panjang C dia. Dan dia hanyalah ikatan tunggal sahaja. Ni tunggal, satu saja ikatan. Okey, yang ini pula asid lemak mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua. Okey, sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua. Jadi C panjanglah C dia. Dan dia kemungkinan ada ikatan ganda dua di sini. Dia membentuk lemak tidak tepu. Lemak tepu dia ikatan tunggal sahaja. Tunggal. Kalau yang ini dia ikatan tunggal dan satu atau lebih, mempunyai sekurang-kurang satu ikatan ganda dua. Satu atau lebih ada ikatan ganda dua. Perbezaan antara lemak tepu, lemak tak tepu. Boleh ya? Tidak berlaku pembentukan ikatan dengan atom hidrogen tambahan kerana semua atom karbon telah mencapai ketepuan ikatan. Jadi dia tak boleh ada lagi dah ikatan lebih dengan atom hidrogen. Tak boleh ada lagi lah ikatan lebih dengan hidrogen sebab dia memang dah cukup-cukup. Betul dah. Disebabkan oleh ikatan tunggal ni. Ya, jadi dia dalam keadaan ketepuan ikatan. Dan yang ini pula, kehadiran ikatan ganda dua membolehkan atom karbon menerima atom hidrogen. Disebabkan dia ada ikatan ganda dua ni, dia boleh terima lagi atom hidrogen tambahan ke dalam ikatan kerana dia bersifat tidak tepu. Jadi dia tepu, dia tak boleh terima lagi dah hidrogen. Sebab apa? Ikatan dia ikatan tunggal. Okey, dia dah mengalami ketepuan ikatan, dah tak boleh terima lagi dah hidrogen. Kalau untuk yang tak tepu ni, dia ada ikatan ganda dua. Jadi bila ada ikatan ganda dua, sekurang-kurangnya satu, dia boleh terima lagi atom hidrogen. Menyebabkan dia bersifat tidak tepu. Bersifat tidak tepu. Ya. Nak saya ulang, saya rasa kamu dah boleh faham ni. Lemak tepu ni ikatan tunggal. Jadi bila dia ikatan tunggal, dia tak boleh terima lagi dah hidrogen. Tak boleh terima lagi dah hidrogen. Jadi bila dia tak boleh terima lagi dah hidrogen, disebabkan dia telah mengalami ketepuan ikatan. Tapi lemak tak tepu ni, dia boleh terima lagi hidrogen sebab sekurang-kurangnya satu, dia ada ikatan ganda dua. Apabila dia ada ikatan ganda dua, dia boleh terima atom hidrogen, dia mempunyai sifat tidak tepu. Sifat tidak tepu. Okey. Keadaan lemak tepu ni keadaan pepejal pada suhu bilik, keadaan cecair pada suhu bilik. Contohnya kita ada mentega, lemak haiwan. Kalau yang lemak tak tepu ni, kita ada minyak zaitun, minyak ikan. Kita pergi pula kepada lilin. Jadi lilin mengandungi satu molekul alkohol bergabung dengan satu molekul asid lemak bersifat kalis air. Jadi lilin ni selalu kita jumpa dekat mana? Atas daun dan bawah daun. Okey, dia ada waxy layer, lapisan lilin. Kenapa dia ada lapisan lilin? Supaya dia dapat mengurangkan kehilangan air pada daun. Seterusnya kita ada fosfolipid, merupakan komponen utama bagi membran plasma. Jadi dia terdiri daripada satu glycerol, satu fosfat, dua asid lemak. Itu komponen dia lah. Seterusnya kita ada steroid, tidak mengandungi asid lemak. Contohnya kita ada kolesterol, testosteron, estrogen, progesteron. Dan kita akan masuk kepada kepentingan setiap satu tu. Jadi kita ada lemak haiwan yang pertama adalah simpanan tenaga. Lemak haiwan ni dia baguslah sebab apa? Dia boleh menyimpan tenaga yang sangat banyak. Jadi maksudnya kalau tubuh badan dia kurang glukosa, jadi dia boleh guna lemak yang disimpan ni untuk jadi tenaga. Dan dia boleh hasilkan dalam kuantiti yang agak banyak. Pelapik dan pelindung organ dalaman. Jadi ada organ-organ dalaman tertentu kalau kamu tengok dia banyak lemak yang keliling dia. Jadi lemak tu akan melindungi organ tersebut. Dan kemudian lemak haiwan ni dia sebagai penebat haba. Jadi sebab itulah orang ataupun manusia lah kan, organisme yang gemuk-gemuk ni, dia dapat bertahan pada suhu yang agak rendah.
Okey, sebabkan oleh dia mempunyai penebat haba yang tinggi, penebat haba yang banyak. Jadi dia boleh tahan pada suhu yang rendah ni. Seterusnya kita ada lilin. Lilin komponen penting dalam cuticle yang melindungi epidermis daun, dapat hadkan kehilangan air oleh daun. Kemudian dia komponen penting dalam sebum, dapat mengurangkan kehilangan air pada kulit. Jadi kalau kita keadaan penat-penat, kita berpeluh, kadang-kadang kita rasa macam berminyak, berlilin kulit kita kan. Jadi dia merupakan komponen penting dalam sebum. Seterusnya kita ada glycolipid. Glycolipid ni akan memastikan kestabilan membran plasma, menjalankan proses pengenalpastian sel. Dan akhir sekali kita ada kolesterol. Kolesterol ni adalah komponen penting untuk sintesis hormon steroid. Jadi dia digunakan untuk penghasilan hormon-hormon yang berasaskan steroid. Kita masuk pada bahan kimia yang terakhir dalam bab ni, iaitu asid nukleik. Untuk asid nukleik ni, kita baca dulu apa yang saya ada tulis ni. Asid nukleik merupakan satu atau dua rantaian polimer terdiri daripada monomer nukleotida. Jadi sekali lagi, merupakan satu atau dua rantaian polimer. Dia polimer. Monomer dia adalah nukleotida. Jadi kalau kamu ada buku ni, kamu boleh salin lah. Boleh buat highlight ataupun kamu warnakan dia. Jadi kamu kena ingat asid nukleik dia terdiri daripada monomer dia adalah nukleotida. Satu atau dua rantaian polimer dia yang monomer dia tu adalah nukleotida. Kita pergi dulu kepada unsur dia ni. Jadi unsur apa yang membina asid nukleik tu? Apa unsur-unsur, elemen-elemen yang membina asid nukleik? Kita ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus. Itu antara yang ada. Seterusnya, setiap nukleotida mengandungi ataupun komponen nukleotida. Komponen nukleotida kita ada gula pentosa, kita ada base bernitrogen, kita ada kumpulan fosfat. Jadi gula pentosa ni dia 5 karbon. Sebab tu dia pentosa, pentagon, dia ada 5 sisi, 5 side. Dia ada 5 karbon. Dan dia ada 2 jenis bagi gula pentosa ni. Dia jenis yang pertama kita panggil sebagai ribosa. Jenis yang kedua deoksiribosa. Dan ribosa ni selalunya dia akan membentuk RNA. Deoksiribosa ni dia akan membentuk DNA. Jadi itu perbezaan antara RNA dengan DNA. Kemudian komponen yang kedua iaitu base bernitrogen. Dan dia ada satu base bernitrogen bagi satu nukleotida. Jadi sama ada dia adenina ataupun kita label sebagai A, guanina G, sitosina C, timina T, urasil U. Kemudian kita ada last kali ini adalah kumpulan fosfat. Jadi itu adalah nukleotida. Satu nukleotida, komponen dia ada gula pentosa, base bernitrogen, kumpulan fosfat. Kemudian kita tengok struktur dia ni. Ini kita ada kumpulan fosfat. Ini kita ada gula pentosa. Gula pentosa, sugar pentose sugar. Kemudian kita ada base bernitrogen. Dia sama ada adenina, guanina, sitosina, timina, urasil. Ikutlah. Saya terlupa tadi saya nak terang. Kalau untuk untuk DNA, dia ada yang ini. Iaitu dia ada sama ada adenina, guanina, sitosina, timina. Dia boleh keempat-empat tu. Salah satu lah. Tetapi untuk RNA, dia tidak ada timina, dia ada urasil. DNA, dia tidak ada urasil, dia ada timina. Boleh ya? Ini struktur dia. Untuk setiap satu. Ini adalah nukleotida. Satu nukleotida, dia ada kumpulan fosfat, dia ada gula pentosa, dia ada base bernitrogen. Boleh ya? Jadi dia satu tu. Sekarang ni kita nak tengok nukleotida, dia bukan dalam bentuk satu nukleotida sahaja. Dia dalam bentuk satu rantaian nukleotida, polinukleotida.
Jadi rantaian polinukleotida ni dia adalah berbentuk helix. Dan kalau dia DNA, dia double helix. Kalau DNA, dia double helix. Okey, DNA dia double helix. Saya besarkan. Okey, DNA dia double helix. Okey. Jadi dia punya backbone dekat sini. Jadi backbone sini saya bubuh warna merah dengan hitam. Okey, bolehlah cukup lah kan. Okey. Jadi ini apa? Ini apa saya kecilkan. Ini sebagai contoh adalah fosfat. Sini apa? Sini adalah pentosa, gula pentosa. Pentosa. Sini apa? Fosfat. Ni gula pentosa. Okey. Jadi dekat fosfat ni akan keluar apa? Dia akan bersambung dengan base bernitrogen. Okey. Dia akan sambung dengan base bernitrogen. Base bernitrogen. Base bernitrogen. Kemudian sebelah ni sama juga. Dia akan ada kumpulan fosfat. Okey. Dia akan ada kumpulan fosfat. Dan bila dia ada kumpulan fosfat, dia akan ada kumpulan fosfat, dia akan ada base, dia akan ada pentosa, gula pentosa. Dia akan ada gula pentosa dan dia akan ada base bernitrogen. Okey. Jadi yang ini akan ada base bernitrogen. Nitrogen. Dan ni satu rantaian polinukleotida. Ini satu lagi rantaian yang sama ni. Okey, sorry. Okey, yang ini pula. Satu lagi rantaian polinukleotida. Okey. Jadi kamu nampak sini, dia ada ikatan ni. Dia ada ikatan. Ikatan antara fosfat dengan pentosa. Fosfat dengan pentosa. Fosfat dengan pentosa. Fosfat dengan pentosa. Jadi ikatan ni antara fosfat dengan pentosa ni dipanggil sebagai ikatan fosfodiester. Okey, ikatan fosfodiester. Okey, ini. Sama juga sebelah sini antara fosfat dengan pentosa, fosfat dengan pentosa, ikatan fosfodiester. Fosfodiester. Okey. Dan kemudian kita ada base bernitrogen. Kalau kita ada A, saya tukar warna lain. Ada tak warna yang lain? Warna oranye. Okey. Sini A, sini mesti T. Okey. Kalau sini C, sini mesti G. Kalau sini G, sini mesti T. Kalau sini T, sorry. Sini mesti C. Kalau sini T, sini mesti A. A, T, C, G. Okey, satu base bernitrogen, dia akan ada kaitan dengan pentosa. Okey, sebab tu dia ada fosfat, dia ada pentosa, dia ada base bernitrogen. Base bernitrogen. Okey, kemudian base bernitrogen ni dia akan ada base bernitrogen dengan yang satu lagi. Okey, kalau dia A, sini mesti T. Kalau sini C, sini mesti G. Dan apa hubungan antara A dengan T ni, apa ikatan dia? Adalah ikatan hidrogen. Okey, ikatan hidrogen. Jadi di sini ni dia ada ikatan fosfodiester, di sini dia ada ikatan hidrogen. Jadi ini akan membentuk double helix DNA. Double helix DNA. Okey. Double helix. Helix berganda DNA. Helix berganda DNA. Jadi hopefully kamu fahamlah struktur dia tu macam mana. Ya. Jadi dia ada kumpulan fosfat.
Okey, barulah kita masuk kepada yang jenis ni, iaitu jenis DNA dan RNA. DNA ni adalah asid deoksiribonukleik atau deoksiribonukleik acid. Terdiri daripada dua rantaian polinukleotida berpintal membentuk heliks ganda 2. Okey, dia membentuk heliks ganda 2. Yang ni heliks ganda 2 yang saya tunjuk ni. Okey, heliks ganda 2. Mengandungi gula deoksiribosa. Gula pentosa dia kan ada dua jenis. Ada sama ada ribosa atau deoksiribosa. Jadi dia jenis yang deoksiribosa. Kemudian base bernitrogen pada kedua-dua rantai. Polinukleotida saling berpadanan antara satu sama lain. Saya cerita tadi, ada A dengan T, C dengan G. Ataupun T dengan A, G dengan C. Base bernitrogen ni, kumpulan base bernitrogen pada kedua-dua rantai polinukleotida saling berpadanan antara satu sama lain. Base bernitrogen berpadanan ini diikat oleh ikatan hidrogen. Jadi di antara base bernitrogen dengan base bernitrogen kita ada ikatan hidrogen. Antara fosfat dengan gula pentosa, antara fosfat dengan gula deoksiribosa, fosfat dengan deoksiribosa. Okey, ini fosfat. Ini fosfat dengan gula pentosa ni, gula deoksiribosa ni adalah ikatan fosfodiester. Okey, ikatan fosfodiester. Jadi padanan base bernitrogen ni mesti adenina dengan timina, sitosina dengan guanina. Nak saya ulang lagi ke? Okey. Jadi kalau saya buat DNA double helix ni, jadi kalau ada macam ni. Di tengah-tengahnya dia ada okey. Jadi contohnya kita ada sini adalah itu adalah gula pentosa. Okey. Jadi yang ini apa? Yang ini adalah fosfat. Sini adalah gula, saya ni lah terlepas. Ni gula pentosa, ini fosfat. Ni adalah gula pentosa. Jadi ikatan antara gula pentosa dengan fosfat ni adalah ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester. Kemudian gula pentosa ni, nak berwarna apa? Warna biru situ. Dia ada base bernitrogen. Base bernitrogen. Dia ada base bernitrogen. Jadi base bernitrogen ni dia akan ada hubungan, ada ikatan dengan satu lagi rantaian polinukleotida. Yang ni satu rantaian polinukleotida. Yang ni satu lagi. Ada dua lah. Dia akan membentuk heliks ganda 2. Polinukleotida. Okey. Jadi nak berwarna biru ni ke? Saya carilah warna hijau. Okey. Jadi yang ini akan ada base bernitrogen. Ada base bernitrogen, base bernitrogen, base bernitrogen, base bernitrogen, base bernitrogen. Jadi kalau sini kita ada A, sini mesti T. Kalau sini kita ada C, sini mesti G. Kalau sini G, sini mesti C. Kalau sini T, sini mesti A. Jadi apa ikatan antara G dengan C ni? Apa ikatan dia? Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Kalau gula pentosa dengan fosfat, ikatan fosfodiester. Okey, ikatan fosfodiester. Okey, dah habis yang itu, kita pergi pada RNA. Jadi RNA adalah struktur
RNA merupakan rantai polinukleotida tunggal. Dia tunggal sahaja. Dia lebih pendek daripada DNA. Jadi base bernitrogen dia kita ada A, adenina, guanina, sitosina, urasil. Dia tak ada T. Jadi bila dia punya ikatan tu, nanti kalau ada ikatan yang dia nak buat, dia nak buat ataupun dia nak berpandukan untuk penghasilan RNA ni, jadi dia mestilah A dengan U, G dengan C. Kalau A dengan U, G dengan C. Kalau U dengan A lah, C dengan G. Ya, jadi itu adalah dia punya base bernitrogen. Kemudian jenis untuk RNA ni ada 3 jenis: mRNA, rRNA, tRNA. M tu messenger. Okey, messenger dalam bahasa Melayu pengutus. RNA pengutus. R tu adalah ribosom. Jadi RNA adalah RNA ribosom. T tu transfer. RNA pemindah, transfer kan. Jadi ni ada sikit lah ya, apa beza antara struktur dia tu pada H ni. Okey, ada struktur beza pada H. Itu adalah untuk jenis asid nukleik. Kita ada DNA, kita ada RNA. Jadi hopefully kamu faham struktur DNA itu macam mana, struktur RNA itu macam mana. Seterusnya kita nak tengok pada kepentingan asid nukleik. Jadi asid nukleik ni adalah pembawa maklumat pewarisan. Jadi maklumat pewarisan, bila sebut tentang pewarisan ni, dia mesti ada kaitan dengan mak ayah kita. Jadi ciri-ciri yang ada pada mak ayah kita. Mak ayah kita rambut kerinting, jadi kemungkinan kita rambut kerinting. Mak ayah kita kulit cerah, jadi kemungkinan kita kulit cerah. Mak ayah kita warna mata hitam, jadi kemungkinan besar warna mata kita hitam. Jadi kat mana yang ada maklumat tentang warna kulit, warna mata, bentuk rambut ni semua ada pada asid nukleik. Dan asid nukleik ni kat mana? Dekat dia punya nukleotida. Nukleotida dekat mana? Dekat base bernitrogen. Dekat base bernitrogen tu. Okey? Jadi DNA mengandungi kod genetik yang dibawa oleh base bernitrogen, iaitu adenina, guanina, sitosina, timina. AGCT ni. Jadi kod genetik ni apa? Bawa maklumat untuk sintesis polipeptida dalam pembentukan protein. Jadi dia bawa maklumat untuk penghasilan polipeptida, untuk penghasilan protein. Protein-protein yang ada ciri-ciri khusus ni. Sama ada dia untuk menghasilkan sel darah A ke, sel darah B ke, untuk menghasilkan warna rambut ke, warna kulit ke, ya. Jadi dia bawa maklumat kod genetik ni, yang AGCT ni. Yang AGCT ni. Jadi dia ditulis satu siri urutan 3 base bernitrogen yang menentukan susunan asid amino dalam protein yang disintesis. Okey. Jadi dia ada susunan asid amino ni. Susunan asid amino tertentu menghasilkan protein yang tertentu. Jadi lain susunan dia, lain jenis protein dia. Jadi macam mana nak ada satu jenis amino acid, satu jenis amino acid berdasarkan 3 base bernitrogen. Satu jenis amino acid berdasarkan 3 base bernitrogen. Okey. Contohnya di dekat sini. Ini proses penghasilan. Contohnya 3 base bernitrogen ni, AUG ni dia akan hasilkan asid amino yang dipanggil sebagai methionina. Okey. Methionina. AUG methionina. Jadi itu contoh dia. Okey, macam mana proses penghasilan protein ni? Protein-protein yang khusus yang membentuk ciri-ciri bagi organisma seperti manusia lah. Okey, yang pertama proses yang berlaku adalah transkripsi. Okey, yang pertama proses yang berlaku adalah transkripsi. Ni penting ni. Transkripsi ataupun bahasa Inggeris dipanggil transcription. Okey, bahasa Melayu transkripsi. Transkripsi dia nak salin DNA
salin maklumat DNA, sebab DNA ni dia tak boleh keluar daripada nukleus, dia kena duduk dalam nukleus. Dia tak boleh keluar, dia tak ada DNA yang keluar daripada nukleus. Yang boleh keluar dan masuk dalam nukleus ni adalah RNA. Jadi RNA kena salin maklumat DNA. RNA kena salin maklumat DNA. RNA kena salin maklumat DNA. Jadi RNA tu akan salin sama ada apa dia punya base bernitrogen dia, untuk dia penghasilan asid amino lah. Penghasilan asid amino ni dibuat di ribosom. Okey. Jadi maksudnya mRNA ni kena keluar daripada nukleus, pergi dekat ribosom yang ada pada jalinan endoplasma kasar. Jadi mRNA ni keluar, dia akan pergi dekat ribosom. Dekat ribosom tu akan ada proses translasi. Dia akan ada proses translasi. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai translation. Okey, untuk penghasilan urutan amino asid. Jadi urutan amino asid ni akan membentuk satu rantaian polipeptida. Okey, urutan amino asid akan membentuk satu rantai polipeptida. Okey, saya tunjuk kat sini. Okey, kat sini dululah. Sebelum saya nak pergi kepada proses penghasilan protein tadi, kita tengok kat sini. Kita ada DNA. DNA ni dalam bentuk double helix ataupun helix ganda 2. Dan setiap satu struktur pada DNA tu, dia ada kod-kod genetik dia, ada base bernitrogen dia. Kemudian hasil gabungan base bernitrogen tu, hasil ada satu ikatan base bernitrogen, satu nukleotida. Satu nukleotida, ni contohnya AT, CG, AT, 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 GC. Dia akan satu slot yang ini, yang ada base bernitrogen ni, dia akan membentuk satu gene. Okay, satu gene. Jadi satu gene ni akan mengawal satu ciri. Satu gene akan mengawal satu ciri. Contohnya adalah bentuk rambut. Gene yang lain pula akan kawal lagi satu ciri yang lain. Yang adalah dia punya AT, 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 CG, CG, GC, GC, TA, TA. Satu lagi gene. Gene yang kedua pula dia akan kawal warna kulit. Setiap gene tu dia berbeza-beza dia pengawalan ciri bagi manusia tu. Okey, dia ada ciri, dia ada trait. Itu nanti kita belajar. Okey, jadi kat situ. Jadi bila kita buka ni satu, dia ada DNA template strand. Okey, dia ada DNA template strand, dia akan ada proses, dia akan berpisah. Angkol kalau tak salah saya. Okey, dia berpisah antara satu polinukleotida dengan satu lagi polinukleotida. Okey, jadi bila dia berpisah, dia akan ada proses untuk salin. Okey, dia akan ada proses untuk salin. Contohnya dia dah berpisah kat sini, terbuka. RNA yang ada, RNA bebas. Okey, base bernitrogen yang bebas. Base bernitrogen yang bebas ni, yang ada dalam nukleus tu akan pergi bercantum dengan A. Dia tak boleh cantum dengan T. T tak ada. Timina tak ada. Dia hanya ada U. RNA ni ada U. Kalau C dengan G, kalau C dengan G, kalau A dengan U, A dengan U, A dengan U. Nampak tak? U. Kalau A dengan G. Okey, kalau C dengan, tak kena ni. Ni A dengan U ya. Bukan ni tahu apa nak kena. Okey, kalau C dengan G, betul. Okey. Kalau C dengan G, ni G. Kalau G dengan C, kalau A dengan U, kalau T dengan A. Ya. Jadi dia akan ada proses transkripsi daripada DNA. Yang ini adalah RNA, iaitu mRNA. mRNA ni yang akan boleh keluar daripada nukleus, akan pergi ke ribosom. Dia akan pergi ke ribosom. Ribosom ada dekat mana? Ada dekat jalinan endoplasma kasar. Jadi bila dia sampai dekat ribosom, dia akan ada proses translation atau translasi.
Kalau UGG, contohnya dia akan penghasilan TRP. TRP itu apa? Tryptophan. Okey. Kemudian GLY itu glycine. Phenylalanine. Ni adalah nama-nama jenis-jenis amino acid. Jadi amino acid ni ada banyak jenis lah. Ya? Amino acid ni ada banyak jenis. Jadi amino acid ni akan bergabung dengan amino acid yang lain, bergabung dengan amino acid yang lain, bergabung dengan amino acid yang lain, sehingga dia menjadi protein. Contoh protein apa? Contoh dia hasilkan enzim. Contoh dia hasilkan hormon. Okey, dia pergi spesifik lah. Ya. Okay, kita pergi masuk pada bahagian yang akhir ni, pembentukan kromosom daripada DNA dan protein. Kromosom terbentuk daripada rantaian polinukleotida DNA yang berlingkar dan berasosiasi dengan protein histone. Jadi ada perkataan protein histone sini, ada rantai polinukleotida berlingkar. Jadi kromosom tu rantai polinukleotida DNA. Kromosom tu adalah rantaian polinukleotida DNA yang berlingkar berasosiasi dengan protein histone. Histone tidak bawa maklumat genetik. Jadi dia membantu saja untuk pembentukan kromosom. Okey, jadi struktur kromosom tu kita lihat dia macam tu disebabkan adanya protein histone. Tapi dia sendiri tak ada maklumat genetik. Molekul DNA dan protein histone membentuk nukleosom. Jadi maklumat DNA, okey, iaitu rantaian polinukleotida tadi ni, rantaian polinukleotida tadi ni dengan protein histone ni akan membentuk nukleosom. Nukleosom akan berpintar membentuk struktur kromosom. Jadi kamu lihat daripada sini lah, lihat daripada sini. Okey. Jadi kita ada DNA, deoksiribonukleik acid, ada rantaian polinukleotida, double helix, helix ganda 2. Lepas tu ada struktur tertentu yang akan membentuk jin. Jin 1 akan membentuk jin 2, akan membentuk jin 3. Okey. Kemudian DNA ni tadi, rantaian polinukleotida ni nanti akan diikat, dipintal, berpusing-pusing dia dengan histone. Berpusing-pusing dia dengan histone sehinggalah dia membentuk nukleosom. Sehinggalah dia membentuk nukleosom. Dan nukleosom ni nanti akan membentuk kromosom. Okey, jadi nukleosom ni adalah struktur pada kromosom. Sekali lagi ya, DNA deoksiribonukleik acid. Dia adalah helix ganda 2. Helix ganda 2. Rantaian polinukleotida yang membentuk helix ganda 2. Dan pada struktur DNA itu, pada struktur tertentu dia membentuk jin 1. Struktur lain jin 2. Struktur lain jin 3. Okey? Dan kemudian dia ada asosiasi, ada pelingkaran dengan histone sehinggalah dia membentuk nukleosom. Dan nukleosom ni akan ada struktur dia sehinggalah dia membentuk kromosom. Ya. Jadi itu sajalah yang saya boleh explain dengan kamu. So, hopefully kamu boleh faham lah. Okey, habis dah tajuk ni. Jadi kalau kamu ada yang berminat nak dapatkan nota ni, boleh WhatsApp saya lah ya. 011-3383-7470 atau 016-830-4369.